Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni Abang Syofi nak share satu tips untuk memanjangkan hayat belting korang bagi kenari, klise, EJ, EV dan seangkatan dengannya lah. So apa yang penting kita check bila kita nak tukar belt, alo dia ni dekat dia punya alo dia ni kadang-kadang ada meninggalkan tahi macam orang kata tahi belt lah, getah-getah yang tersepit tertinggal dalam tu. Jadi sebelum korang tukar belt, bersihkan dulu puli ni alo dia ni Yang ni abang dah bersihkan dah bersihkan. So ini yang belum bersih kita tengok kadang dia ada meninggalkan getah. Nampak tu getah-getah ni. Jadi kena ambil benda tajam macam ni, bersihkan alo ni, tanggalkan getah-getah ni lah, bagi dia clear. Macam ni kan. Ada tahi ni. Kadang tu keras, dia melekat. Dekat celah-celah ni ada tu. Dia ni belting lama lah ni, dia melekat. Nampak tu? Nampak ada tahi lama. Kalau korang tak bersihkan, nanti belting baru tu dia tak duduk kemas. Sepatutnya kan belting tu kan dia ada alo dia ni, kan, dia patut duduk masuk dalam celah alo ni, cun-cun je. Dia duduk dalam tu elok lah. So bila ada tahi minyak tu, tahi minyak pula dah, tahi belt tu, dia nanti dia tak duduk, tak masuk elok. Itu yang kadang belt cepat rosak, lepas tu bunyi lah. So pastikan dia punya longkang ni semua bersih. Ni banyak tahi pak. Ada kesan-kesan getah lama. So korek, bersihkan lah. Jadi bersih macam ni kan, clear. Okay. Lagi satu, untuk kompresor kompresor kan dia jenis pakai macam ni. Dia bukan yang pakai alo macam ni, dia pakai yang gini. So pastikan dalam ni dia licin Dia ambil jari kan, dia licin. Okay. Ini yang dekat main puli. Dekat kompresor pun tengok juga. Sebab kadang-kadang kompresor half cut, dia dah lama tersadai, jadi dalam ni dia berkarat tau. Jadi sebelum korang pasang kompresor tu, check dulu. Kalau beli kompresor half cut yang baru tak ada masalah lah. Yang half cut, check dalam ni kalau ada macam karat, macam dia tak licin, ambil kertas pasir licinkan dulu. Kalau tak buat, nanti korang punya belt aircon korang cepat rosak tau. Belt ni akan cepat haus tepi dia. Itu yang kadang tukar belt aircon, sekejap je dah bunyi, sekejap je dah longgar. Sebab dalam longkang ni tak licin. Kat kompresor, tengok kat kompresor. Situ. Pastikan dia licin dalam ni. Selicin-licin yang boleh lah. Okay. Okay, semoga bermanfaat. Terima kasih.